Update terbaru, Barcelona dah tarik diri daripada idea ESL ataupun European Super League. So lah ni tinggal satu tim saja dalam idea untuk penganjuran ESL ni, depa adalah Real Madrid. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So setelah sekian lama benda ni senyap, kali ni benda ni timbul balik. Tapi dia bukan timbul dengan buatkan kita cemas, tapi boleh kata ni adalah satu berita yang positif untuk bola sepak. Sebab satu lagi pasukan dah tarik diri daripada penganjuran ESL, iaitu pasukan Barcelona. Mungkin duit mereka dah cukup, mereka tak perlukan duit lagi, so mereka pun tarik dirilah daripada ESL. So lah ni tinggal satu tim saja tahu, iaitu pasukan Real Madrid. Pasal apa Real Madrid tak keluar-keluar pun? Sebab mastermind kepada ESL ni pun owner kepada Real Madrid sendiri, iaitu Florentino Perez. So basically kalau kita tengok dalam dunia bisnes lah kan, kalau hang hilang partner hang dan tinggal hang seorang, boleh kata bisnes tu memang jahanam lah. Tapi tak tahu sebab Real Madrid masih lagi tak mengalah walaupun dia tinggal satu tim saja. Mungkin idea ni dah terkubur dekat mata kita, tapi bukan dekat mata Perez. So kita nak rewind balik lah kan. Aku rasa aku macam pernah story, tapi bila aku cari video aku tak ada pula kan. Mungkin aku delete kot kan video lama. Tapi tak apa, kita rewind balik. Apa itu ESL? Mungkin ramai fan bola sepak dah lupa, iaitu ada satu gagasan untuk bina satu competition baru, iaitu European Super League. Idea asal penganjuran European Super League adalah daripada Florentino Perez sendiri. Apa sebab dia? Dia rasa bola sepak moden dah mati. Yang kedua adalah kelab besar susah nak jana keuntungan. Sebab keuntungan yang mereka dapat tu kena bahagi pula dengan tim-tim kecil. So apa idea daripada Florentino Perez ni? So Florentino Perez ni buat satu idea. Okey, kita kumpulkan semua tim elit dekat Eropah, kita buat competition tu setiap musim. Revenue pun tinggi, fan pun syok dapat tengok big game tiap-tiap minggu. Dan tarikh European Super League ni diumumkan adalah pada April 2021. Masa ni ESL dah muncul dan ada 12 tim yang dah bersetuju untuk join European Super League. Depa adalah 6 pasukan daripada Eropah dan juga 6 pasukan daripada Liga Perdana Inggeris. 12 pasukan tu siapa dia? 6 daripada Eropah termasuk pasukan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan dan juga pasukan Inter Milan. 6 lagi daripada EPL adalah pasukan Big Six, iaitu Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea dan juga Tottenham Hotspur. So 12 kelab ni pun dah bersetuju yang mereka ni akan join European Super League dan juga mereka sokong idea penganjuran Super League ni. So kalau kita sebagai fan, mula-mula kita fikir, oh ada big game tiap-tiap minggu, MU lawan dengan MC, Real Madrid lawan dengan Barca, Liverpool lawan dengan Real Madrid tiap-tiap minggu, mestilah seronok kan. Tapi pucuk pangkai kepada orang tak setuju dengan idea ni adalah format asal dia pun dah nampak tak kena, iaitu mula-mula ESL keluarkan format mereka, 15 tim yang akan main dekat ESL ni adalah pasukan yang tetap dan 5 tim adalah pasukan jemputan setiap musim. Maksudnya daripada 20 pasukan yang main ESL tu, 15 tim akan stay main dekat ESL, tak kira macam mana prestasi mereka dekat domestik sekalipun. Contoh, kita tengok pasukan Tottenham Hotspur musim ni. Kalau lah tiba-tiba memang mereka barai sampai hujung musim sampai mereka tersingkir Liga. Kalau ESL ni still ada, walaupun mereka main dekat Championship, tapi mereka still akan main dekat ESL setiap musim. Lagi 5 tim jemputan pula, mereka ni bukanlah dijemput berdasarkan prestasi semata-mata. Kalau lah ESL rasa nak jemput, mereka nak jemput. Mungkin disebabkan populariti dan juga kepentingan mereka sendiri. Dia bukan contoh kalau hang ni perform gila dekat Liga hang ni confirm akan dijemput. Tak, dia bukan macam tu. Kalau ESL nak jemput, mereka akan jemput. Dan setiap musim, selain daripada 15 pasukan yang tetap ni, pasukan yang dijemput ni akan berubah-ubah. Tapi idea ni semua orang tak suka. Satu dunia fan bola sepak rasa benda ni tak betul. Sebab apa? Mereka rasa sangat-sangat tak adil. Yalah, kalau hang main dekat Championship tapi hang still status big club, hang still boleh main dekat ESL. Tapi pasal apa bila ramai bantah, pasal apa 12 kelab ni bersetuju? Sebelah lah kan, sebab Real Madrid pengasas ada. Sebelah kelab ni pasal apa mereka bersetuju? Sebab yang pertama adalah untung yang cukup tinggi. Kalau hampa nak tahu, kelab yang join ESL ni saja bukan menang. Kelab yang join ESL ni, dia masuk saja pun dia dah dapat 300 juta euro. Yang mana 300 juta euro dia dapat yuran penyertaan tu saja lebih daripada kalau hang menang UCL satu musim. Kalau contoh musim ni hang menang UCL, kelab hang akan dapat total hadiah bernilai 120 juta euro.
itu pun kalau hang menang, satu tim je menang. Tapi ESL ni setiap pasukan akan dapat 300 juta euro sebab mereka masuk ESL ni saja. Tapi disebabkan tentangan hebat lagi-lagi dekat England, masa tu protes besar-besaran dekat setiap stadium yang pasukan mereka nak join ESL ni, dan juga campur tangan daripada kerajaan UK sendiri tau. Kerajaan UK pun masuk campur. Mereka nak halang betul-betul ESL ni. Lala kali disebabkan pressure yang terlalu besar daripada media, fan dan juga kerajaan UK sendiri, 6 kelab daripada EPL dalam tempoh 48 jam lepas ESL tu diumumkan, mereka ni tarik diri. Dan lepas tu beransur-ansur 4 pasukan daripada Eropah ni tarik diri. Mereka adalah pasukan AC Milan, Inter Milan, Juventus dan juga Atletico Madrid. Yang tinggal hanyalah pasukan Barcelona dan juga Real Madrid masa tu. So bila Perez tengok dia kata idea kita tak berjalan lancar lah ni kan. Tak apa, mungkin mereka nampak macam kita ni terlalu mengagung-agungkan klub elit. So tak apalah, kita tukar format sikit. So Februari 2023, masa ni Perez keluarkan satu format baru yang lebih mesra klub kecil. Masa ni Perez tak buat lagi format 15 tim kekal, lepas tu 5 tim jemputan. Tak, dia buat 3 division terus. Bila dia buat 3 division, ada peluang banyak kelab boleh main dekat liga tu. 3 division ni dikenali sebagai division paling atas, iaitu division 1, iaitu Star Division. Division kedua iaitu Gold Division, dan division ketiga paling bawah iaitu Blue Division. Star Division ni iaitu division paling atas adalah untuk pasukan-pasukan elit daripada Eropah, dan Gold Division ataupun division 2 adalah kelab-kelab bawahan daripada kelab elit, dan Blue Division adalah division untuk kelab-kelab pasukan bawahan. Dan adakah potensi untuk pasukan liga division ketiga ni nak naik ke liga division 1? Ada, tapi sangat-sangat tipis sebab akan ada promotion dan juga penyingkiran, tapi 2 pasukan saja setiap musim. Contoh hang ni pasukan Fiorentina, hang main dekat liga division ketiga, lepas tu hang perform, hang boleh naik dekat liga division kedua. Tapi bila hang tak perform, hang kalah dekat liga division kedua, hang jatuh balik liga division ketiga. Dia ada potensi boleh naik, tapi potensi tu cukup kecil. Dan hampa kena ingat lah, pasukan dekat Gold Division dan juga Star Division adalah pasukan yang dipilih. Hanya pasukan dekat Blue Division saja peluang untuk pasukan-pasukan kecil masuk. Kita katakan pasukan Bayer Leverkusen menang liga, depa perform, tapi depa ni status sebagai kelab kecil saja. So depa perform macam mana pun dekat domestik, habis padu pun depa boleh masuk dekat division ketiga saja. Lepas tu barulah depa boleh fight untuk division kedua, ataupun kalau depa perform gila boleh masuk division 1. Dan macam aku cakap tadi, walaupun tadi aku cakap Bayer Leverkusen menang liga, tapi aku nak tekankan sekali lagi, walaupun Perez tukar format ni kepada 3 division, pasukan kecil still ada peluang masuk walaupun masuk dekat Blue Division saja. Tapi depa ni bukan masuk disebabkan prestasi domestik, depa ni akan masuk disebabkan dijemput. So format tu macam tak strong tau. Tapi idea ni still ditolak juga oleh fan-fan bola sepak, sebab rasa macam idea ni nak mengamburi fan-fan bola sepak, supaya depa nak jagalah kan dekat Star Division tu, depa bagilah kelab-kelab kecil ni masuk dekat Blue Division, macam tu bersen sama sendiri. Kenapa benda ni ditolak? Kita tengok import jangka masa pendek. Jangka masa pendek mestilah kita best gila, sebab fan bola sepak boleh tengok game best tiap-tiap minggu. Bukan game best tu satu game, 2-3 game. Setiap game dalam ESL ni semua big game. Tapi kita tengok import jangka masa panjang pula. Import jangka masa panjang yang paling besar kita boleh tengok adalah jurang kekayaan kelab besar dan juga kelab kecil semakin besar. Yalah, setiap pasukan join ESL ni dapat 300 juta tu join. Kalau menang lagi banyak dia dapat. Kelab-kelab kecil pula revenue dia makin kurang. Lepas tu jurang kekayaan akan jadi makin besar. So bila jurang kekayaan antara kelab besar dan juga kelab kecil ni makin besar, apa jadi? Pertandingan domestik akan jadi kurang menarik, dan juga orang kata akan jadi one sided punya kompetisi lah, yang mana satu tim tu je duk menang. So bila satu tim tu je duk menang, dia akan buatkan fan-fan neutral ni jadi tak seronok tengok liga, sebab orang dah predict dah siapa champion. Dan yang paling buruknya, pertandingan domestik ni akan dianggap sebagai pertandingan kelas kedua. Sebab apa? Sebab hadiah dia tak tinggi. So pertandingan domestik ni akan digunakan sebagai warm up competition saja untuk dipermain dekat ESL. Antara import paling besar adalah liga domestik runtuh lah, sebab liga domestik ni lah yang hasilkan banyak pendapatan dekat negara. Lepas tu liga domestik ni jugalah banyak kelab-kelab kecil yang hasilkan pemain-pemain berkualiti daripada akademi. Dan lepas tu kelab besar akan lebih dominate dan mungkin akan meruntuhkan terus kestabilan dalam satu-satu liga domestik tu. Lah kali bola sepak yang selalu jadi sukan harapan, kelab-kelab
kecil walaupun harapan mereka tipis, tapi mereka selalu bermimpi juga untuk menang, sebab banyak kelab kecil pernah buat benda yang sama, tapi lala kali impian tu lenyap kalau ESL ni ditubuhkan. Daripada sukan harapan kepada jadi sukan bola sepak kelas atasan saja. Dan bila Barcelona umumkan tarik diri daripada ESL pada malam tadi, aku rasa mungkin dah terkuburlah idea European Super League ni. Aku minta maaf lah kalau ada apa-apa salah pasal info, apa boleh betulkan dekat komen, tapi aku rasa ni satu benda yang positif lah. Kalau kita compare dengan UCL, kita tahu UCL ni pun dia tamak dengan duit juga, sebab makin lama makin banyak competition dia buat. Tapi satu benda positif adalah dia still bagi peluang dekat kelab-kelab kecil juga untuk perform dalam satu competition. So apa pendapat hampa? Hampa boleh komen dekat bawah. Adakah hampa suka kalau ESL ni ada, ataupun hampa tak suka, hampa benci gila dengan ESL ni? Boleh komen kat bawah, ok? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehan, Assalamualaikum.